Hello guys, welcome back to my channel. So hari ini aku nak buat Shopee Horaya. Wow, oh my god. Mari aku tunjuk banyak parcel yang sampai. Banyak gila. Banyak gila-gila. Itu pun ada parcel yang memang aku dah buka, lepas tu aku dah malas nak buat video. Ini memang online shopping saja punya haul. Daripada Shopee aku beli. Ada juga daripada Zalora, I think, TikTok. Kalau yang offline shopping memang aku akan buat haul setiap kali habis video. So aku akan buat 2 part. Sebab parcel sumpah banyak gila. Nampak tak? Aku terpaksa shoot malam sebab aku tak larat. Aku baru keluar hospital. So siang aku cubalah untuk bertahan berpuasa. And kalau aku tak puasa pun aku memang tak larat weh. Aku memang tak larat. Nampak tak? Bekas jarum pun still ada banyak lagi kat tangan aku. Sebab aku baru betul-betul baru keluar hospital. So kita akan buka yang bahagian sini punya parcel dulu. Sini dulu, okay? Oh, banyaknya. Shopping tak ingat dunia. First, tapi susah lah nak tunjuk. Aduh. Aku beli aksesori. Oh my god, so cute. Look. Strawberry matcha, guys. Love, love, love. So cute. Comel gila weh. Aku tak suka pakai kerongsang yang besar sangat bila pakai selendang bahu, sebab aku kan ada anak kecil kan. Nanti kena dia lah. Lepas tu dia tarik lah, dia berkenan dengan kerongsang aku lah. Jadi kita beli yang saiz yang medium. Yang tak kecil sangat, tak besar sangat. Next. Oh, so cute. Aku beli 2. Kenapa aku beli 2? Kenapa aku tak beli 3? Kalau aku nak pakai yang kebaya macam mana? Aku beli this one. So cute guys. 2. Last aku beli rantai. Baju gaya aku tu dia macam simple kurung kedah. So dia macam plain. Kau faham tak? Dia plain. Dia tak ada apa-apa dekat baju. Dia adalah bunga-bunga tu sikit. Tapi macam kat bawah ni je. Sini macam kosong. Tak ada something kan. Jadi aku rasa macam nak add on binatang Allah ni lah. Tapi aku tak pasti aku akan pakai ke tak ya. Sebab saya anak kecil. Nanti dia berkenan dengan saya punya. Dia cantik gila lah. Memang cantik. Kualiti dia memang nampak mahal. And dia labuh. Yang paling penting dia kena labuh lah. Sebab kalau dia tak labuh kan pelik pula aku pakai. Memang aku sengaja beli warna putih untuk matching dengan tudung dan juga kasut. Next parcel. Ni apa? Oh, foundation. Kalau orang perempuan ni dia nak raya, dia bukan beli baju je weh. Dia beli segala mak nenek. Semua alasan dia nak raya. Aku tak tahu lah. Aku beli foundation MAC Dinda sebab ni viral dekat TikTok. Lepas tu kebetulan MAC Dinda restock time tu. Actually aku tak tahu nak beli shade apa. Sebab dia tak banyak shade. Dia tak banyak shade. Maksudnya kalau cerah tu cerah sangat, kalau gelap tu gelap sangat. Sebab muka aku ni dia tak terlalu cerah dan tak terlalu biasa. Faham tak? Dia mesti cerah. Complicated. Sebab tu susah nak jumpa foundation yang betul-betul kena. Aku ambil kod paling cerah lah, vanilla. Aku dah lama dah tak pakai foundation. Aku rasa dah bertahun-tahun memang aku pakai cushion je. Muka aku kalau pakai foundation dia senang bercapuk. Tapi sajalah aku nak try yang ni. I hope okay. Ada tak hampa yang pakai and okay? Sila komen. Sebab kat TikTok semua orang cakap okay. Next, aku beli bag untuk my husband. Actually, yang ni dia sekali dengan kotak. Tapi kotak dia aku buat pelapik ni. Kotak ni nampak dia ada kotak. Memang sesuai sangat kalau you all nak buat gift untuk someone. Dapat juga sekali dengan kad. Kenapa dia dah terbuka? Sebab parcel dia basah sekali dengan bag ni. Ni pun dah kering dah ni lah. Parcelnya dah sampai lama. Lepas tu aku kan masuk hospital 5 hari. 5 hari, 6 hari macam tu aku duduk kat hospital. So parcel tu duduk kat luar rumah je. Husband aku pun memang tak balik rumah langsung. Dia memang back to back lah dengan kerja dengan aku, dengan anak lagi. Memang tak sempat nak balik rumah. So memang parcel tu kat luar. Courier tu letak pula dekat depan pagar. Tak ada bumbung, basah macam tu. So tak apalah, setakat bag ni okey je. Dapat sekali dengan dust bag ni. So this is the bag guys. So cute. Memang aku ambil saiz paling kecil silap aku. And aku engage nama my husband kat sini, Helmi.
So cantik kalau nak buat hadiah tunang ke benda-benda cantik gila. Dia main dengan kotak, memang susah sangat nak buat gift. Yang ni memang aku beli as a gift untuk my husband sebenarnya hari raya ni. I mean aku bagi hadiah lah untuk dia sebab dia dah beli everything for me. So aku macam takkan aku tak beli apa-apa untuk my husband kan. So aku belilah this bag. My husband dia tak galah pun, dia pegang je. Cuma aku pasangkan tali sebab aku nak tunjuk yang dia pun boleh galah juga. Ni tali dia macam tu. Taklah besar pun. Dia tak nampak macam beg perempuan pun guys. Biasa je. Boleh buka macam ni kalau husband nampak tak suka galah macam suami aku. Dia akan pegang macam ni je lah. Okay, dalam dia besar guys. Nampak tak? Allah, besar. Memang muat handphone, purse. Lepas tu kat tepi ni pun ada tempat untuk letak card holder semua benda. Belah sini dia ada zip. Boleh letak duit shilling ke ataupun nak letak benda-benda kecil yang suka hilang kan, boleh letak dekat sini. Yang ni memang muat lah kalau nak letak sampul raya ke benda-benda. Sebab raya kan suami kita suka letak dia punya sampul raya dalam handbag kita. Handbag kita ni kecil. Lepas tu letak beranak lagi. Stress. So boleh letak kunci kereta benda-benda dia kat dalam ni. Macam gitu. So kalau nak mana-mana tu dia pegang je lah. Kalau dia tak mau pegang, dia boleh galas. Cantik gila. Premium gila. Sumpah kualiti dia memang cantik. Kemas gila. Next parcel. I think I know ini apa. Ini Al-Quran. Sebab dia ada logo. Yes. Al-Quran saya. I don't know why aku beli new Quran. Aku dah ada Quran. Tapi Quran ni betul-betul buatkan aku tertarik untuk aku beli. Sebab aku selalu masuk live ustazah ni tau. Dia buat live. Lepas tu Quran dia macam best. Dia macam menarik lah. Quran dia tu menarik sangat untuk aku tau. Cantik yang packaging dia. Aku tak ada lagi Quran yang sebesar kertas A4. Aku ada 2 Quran. Satu kecil ni yang selalu aku bawa mana-mana. Satu lagi sederhana. Dia macam A3 kot. A3 macam tu lah. Tapi small juga. Still small. This is the biggest Al-Quran yang aku ada lah. So dia adalah dia pun. Wow, dapat surah Yasin sekali. Thank you. Notebook pejuang Al-Quran. So cute. So this is the Al-Quran. Al-Quran ni memang boleh pegang tanpa wuduk, okay? Sebab dia ada terjemahan. Sekejap aku buka. I think kalau kita baca Al-Quran yang besar-besar ni, kita lagi kurang buat kesalahan. Sebab besar, nampak every huruf and every harakat yang kita kena buat. Wow, cantik. Masya Allah. Tada! So kat dalam dia macam ni. Dia bukan warna white lah, dia warna cream. Dia ada terjemahan. Lepas tu yang specialnya Al-Quran ni, dia ada ni. Nampak tak? Dia ada hijau-hijau ni. Boleh berhenti. Sometimes kita baca Al-Quran kan, kita tak tahu kita nak berhenti kat mana, nak ulang balik dekat mana. Faham tak? So Quran ni dia tolong kita berhenti dekat mana if tak ada tempat berhenti. Lepas tu nak ulang dekat mana. And then dekat tepi-tepi ni pun dia ada tulis tips bacaan yang betul. The big reason yang aku nak beli sebab dia ada tanda merah hijau ni lah. Merah ni memang berhenti tak payah ulang. Hijau ni boleh berhenti, ulang. Aku rasa lagi besar itu lagi bagus for me. Sebab kecil kadang-kadang bila kita mengantuk benda-benda kan, kita dah macam tak nampak dah huruf tu. So dia bagi ni juga master tajwid. Bagi free guys. Oh my god. Aku pun nak beli juga buku ni hari tu. Tapi tak jadi beli. Tak sangka dia bagi free. Dia ajar all the tajwids dalam Al-Quran. Sebab sometimes kita lupakan apa tu dia tajwid. Sometimes kita tak tahu yang ni huruf ni kita nak sebut atas ke bawah ke benda-benda kan. So dia ajarlah kat sini mat asli. Semua-semua. Jadi kita boleh baca Al-Quran dalam masa sama. Kita boleh perbaikilah dia bacaan tu lah menjadi lebih baik kan. Terima kasih. I'm so happy for this. Next parcel. Sekejap. Buat tak malas nak ambil pisau. Padahal tangan aku sakit ni dua-dua belah. Bekas jarum. Ini apa? Oh, lens. Aku dah ada lens baru juga satu. Aku pakai lens tahun sekali je guys. Setiap kali raya je. Kalau hari biasa memang aku make up memang tak pakai lens, tak pakai benda-benda. Lens sekali dengan dia punya bekas. Mata pun beli mata raya. Padahal kalau hari biasa tak pakai pun kontak-kontak lens benda ni. Next item. Anak tudung Aisyah Habsyi. Nampak tak aku peminat Aisyah Habsyi guys. Dia jual anak tudung.
So saya beli, alah dia tak ada ni ikat. Tak apalah, nanti saya beli yang UT punya pula. Wangi betul. Aisyah letak minyak wangi. Hari tu aku nak beli juga yang UT punya, tapi aku macam tunggulah Aisyah punya dulu. Next. Oh, by the way, kain okey, lembut, sedap. Cuma tak pastilah dia best ke tak pakai kan. Sebab saya belum try lagi. Kurta suami saya. Aku beli daripada Songket Dunia. I love the material, the design so pretty guys. Yang ni kalau nak beli beli dekat Shopee. Jangan beli dekat website kedai sebab memang mahal doh. Warna navy blue, kotak-kotak. Kotak-kotak ni dia macam soft kotak-kotak. Jadi ada banyak jenis kotak-kotak guys. Macam yang ni my husband nak yang macam timboy sikit dia punya design. So nampak sikit lah kotak-kotak dia. Ada juga yang kotak-kotak yang tak apa menonjol sangat. Tapi I love the material and the design memang cantik. Doa-doa. Ada poket juga kiri kanan. And dekat bawah dia ada belahan. My husband pakai size L. Kain dia sumpah sedap. Okay, sedap dan cantik gila. Next, sampin untuk suami saya. Kenapa aku batuk ni? Yang ni aku beli dekat Sampin Exclusive. This one pun sama. Jangan beli dekat website guys. Mahal. Beli dekat Shopee. Murah. Masuk dalam live. Aku ambil yang jenis instant punya. Ni aku tak tahu lah ni. Husband aku dah buka and dah try dah ni. Actually kan, dia tulis kat situ warna olive and green. Tapi dia punya olive and green sangat tak menonjol. Dia banyak colour putih, lepas tu warna blue yang menonjol. Pasal tak warna blue yang menonjol? Nasib baik matching dengan my tudung. Memang kemas gila dia punya instant ni. Memang kemas. So kalau hampa sendiri manusia yang nak kurangkan waktu untuk siapkan samping your husband, you all beli yang instant je. Senang. Kemas, lepas tu husband you all tak ada 24 jam nak betulkan samping dia. Stress. Okay? Oh, kita nak habis dah ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Next, baju raya saya. Aku baru buka je tadi. Tapi aku tak tahu dah kat mana pasal dan aku buang. Aku beli CEO Comel punya kebaya labu. Aku dah ada banyak pasang baju raya. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu aku termasuklah CEO Comel. Dia baru buka beg kuning. So beg kuning dia tu macam banyak lagi item lah. Bukan banyak. Semua ada lagi time tu. Semua design ada lagi size. So aku macam takkan tak beli. Semua orang berebut kau. Tak nampak susah. Aku dah masuk takkan tak beli macam gitu. So aku pun macam beli lah. Terbeli gitu. Aku beli warna burgundy. This is the design. Dia kebaya labu macam tu. I love the kebaya. So cantik. Aku ambil size S. Size S dengan aku dia agak loose. Aku kena suruh my mom betulkan sikit lah. Ketatkan sikit. Dia punya dart ni. Sulaman dia cantik sangat-sangat. This is the kain. Cuma aku tak suka sangat kain dia. Sebab kain dia sumpah nipis gila. Dia macam kain yang satu helai. Faham tak? Nipis. But okay sebab dia kebaya labuh. So memang obviously lah tak nampak everything. Jadi okay je lah untuk dia nipis. Belakang dia macam ni. Boleh matchkan dengan soft pink punya selendang. Cantik gila. Next item yang ni aku beli dekat Zalora. Kasut takkan ex Zalora. Tapi kalau sekarang pun nak beli dekat Zalora, kasut ni dah sold out guys. Aku tak pasti seller dia akan restock ke tak. Tapi you all boleh check juga dekat Zalora in case seller ni restock before raya. Yeah. So this is the shoe. So pretty. Tapi kau dapat sekali bag and ribbon. Ribbon ni actually dia ikat dekat kotak. So this is the shoe. So pretty. Actually this one collection raya tahun lepas. Raya tahun ni collection dia jenis bertutup. Bertutup lepas tu ada flower. Aku tak boleh pakai kasut bertutup. Kecuali kalau kasut bertutup tu material dia lembut macam lace. Boleh pakai. Tapi kalau dia tak lace, aku memang tak berani langsung nak beli ya. Walaupun aku berkenan sangat-sangat dia punya new design tu. So cantik. Cantik sangat-sangat warna white dia. Kasut dia kena ambil 2 saiz besar. Aku pakai saiz 38. This one aku ambil saiz 40. Memang muat-muat cun-cun gitu. Mantap. Weh, sumpah kasut dia punya tahap comfy 10 per 10 guys. Comfy gila dia punya tapak ni, dia punya strap ni semua comfy gila weh. Dia bukan sekadar cantik tau. Dia comfy gila. Aku memang tak sabar nak raya. Walaupun baju aku simple RM50.
Tapi itulah, kasut aku cantik. Last item untuk this part. Aku rasa aku dah buka dah ni binatang ni. Bag. Of course, we need bag, girls. Aku sebenarnya kan berkenan banyak gila local brand punya bag. Kan yang viral-viral, yang bala-bala lah. Yang viral-viral tu kan. Tapi aim aku raya tahun ni aku nak reduce aku punya pembelanjaan lah. Kan? Sebab kita raya tu macam just 1 hari, 2 hari, 3 hari. Lepas tu kita back to normal lah macam tu kan. Tapi sebenarnya aku tak reduce juga guys. Aku borongsakan juga guys. Kesimpulan ni sama je lah. So this is the bag. Wow, kita dapat sampo raya. Aku beli bag daripada Alif Shukore. Bag dia murah, cantik, meletup. Alhamdulillah dapat sampo raya. So this is the bag. Aku sebenarnya tak nak pun kotak ni. Kau tahu tak, kalau nak beli sekali dengan kotak harga dia lain. Tapi masalah dia, kalau yang aku nak ni memang kena beli sekali dengan kotak. Sebab kalau yang tanpa kotak dah sold out. Pandai tak Ali Shukri? Pandai kan? So this is the bag. Tara! So cute. Dumpling bag. Is it dumpling bag? Aku tak pastilah ada bag apa. Tapi memang dia tengah trending this design. Bukan setakat Ali Shukri je keluarkan. Semua orang keluarkan design ni. Tapi saya memilih Ali Shukri sebab harga dia RM30 sahaja. Nampak tak? Sumpah kemah gila, tak macam harga RM30. Dia punya logo pun cantik kecil gini je. Memang love memang sesuai kau pakai dengan baju kurung Kedah, pegang gini, letak kat tangan macam gini. So cute. Dalam dia bagi tali panjang satu in case hampa nak sling kan. Dalam dia pun luas walaupun nampak dia kecil tapi dia luas. Boleh letak kamera, all the equipment. Dia ada zip satu dekat sini, memang tak nampak zip satu. Satu je zip. Lepas tu dia ada big compartment. Aku minat juga bag clutch tu kan, yang macam ada beling-beling whatsoever. Tapi masalahnya saya ni YouTuber. Saya ni 24 jam ada kamera tahu dengan saya. Jadi kalau saya ni nak pegang rumput je, saya letih, saya akan letak juga dalam handbag. Kerana handbag saya kecil tu je. Letak dompet lagi, duit raya lagi. Tak muat. Tak muat. Nanti end up saya akan tukar bag lain tu. Lagi satu, goal aku nak beli bag yang memang aku akan pakai banyak kali. Bukan pakai hari raya sahaja. Padahal aku dah ada banyak bag. So cute. Cantik gila. Percaya tak RM30 je. Secantik ni. Okay guys. Aduh penatnya baru part 1. Aku lepas ni nak sambung terus part 2. Sekarang pukul 1 pagi kau tahu tak? Macam biasa kalau hampa nak beli boleh tekan dekat shopping bag dekat sini guys. Tekan bag ni, tekan. Lepas tu beli macam biasa beli dekat Shopee. Sebab sekarang tengah ada big sale sempena hari raya. Memang murah gila-gila. Everything murah. Every day ada sales. Everything semua dah ada dekat Shopee. Benda-benda yang dekat mall semua pun ada dekat Shopee. Brand-brand, local brand, tak sekala brand, benda-benda brand semua ada dekat Shopee. Jadi beli dekat Shopee. Penghantaran laju je guys. Don't worry. 2 hari, sehari sampai. Bag Ali Shukri hari ni kode, esok sampai. Memang laju berdoa-berdoa. Mostly semua aku beli ni local brand. So laju lah. Kalau hampa nak beli yang macam luar negara sikit kan, handbag ke benda-benda ke, mungkin 4-5 hari je. Shopee still laju guys. Okay. So jumpa you all di part 2.